PKS, ya, Pelancongan Koperasi Sekolah, ya, adalah merupakan program di bawah anjuran saya katakan tadi Angkasa dan juga Kementerian, iaitu sebahagian daripada programnya. Dan pelajar-pelajar didedahkan selain daripada koperasi yang ada di sekolah, anak-anak merupakan, ya, yang merupakan jual, membantu, menggerakkan koperasi di sekolah, kedai koperasi. Dia ada program pelancongan PKS kita panggil. Kita nak belajar, ya, tentang dia punya keunikan dia. Itu dia punya fokus subjek. Kalau kita diberi peluang, okay, untuk mengendalikan program pelancongan koperasi sekolah, macam mana kita nak memuluskan ataupun nak menjadikan program PKS sebagai program yang baik. Kita akan bina PKS selama 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam macam kita buat program lah, 3 hari 2 malam. Okay. Jadi kita kena masukkan pengisian apa yang kita nak buat dalam 3 hari 2 malam ni. Kan? Selain daripada aktiviti lawatan, selain daripada makan, minum, kan apa aktiviti yang akan kita masukkan dalam program. Okey? Boleh nampak? Perjalanan ke Sepilok Rehab Center, iaitu pusat pemulihan orangutan di Sepilok Sandakan Sabah. Inilah program kami, bicara fokus subjek PKS untuk kali kedua di Negeri Sabah memperkenalkan orangutan. Let's go. Asrama sekolah kami sebagai tempat penginapan tetamu. Bermain kata di tepi kolam, bermain bersama si anak kera. Awal bismillah, pembuka kalam. Assalamualaikum, mulanya bicara. Sebagai sajian untuk hari kedua, kami pada awal pagi kami akan mengadakan senaman pagi untuk para tamu yang datang. Lawatan pertama kami ialah ke Sepilok, Taman Sepilok. Di sini kami tidak akan buat aktiviti yang sangat sukar macam eksplorasi, tapi di sini kami akan buat tamu-tamu pendedahan awal kepada orang hutan, siapa mereka dan kenapa mereka perlu dijaga. Salam sejahtera. Saya ingin berterima kasih kepada sekolah yang memberi package, mengucapkan terima kasih kerana sudi datang ke sini. Saya berharap pada kali ini dia dapat menimba sedikit ilmu pengetahuan tentang orang hutan kita kat sini, supaya dapat juga menghiburkan mereka kerana tiada orang hutan di Semenanjung. Semoga tuan-puan dan sekalian dapat ke sini dapat menikmatinya. Assalamualaikum.